Oh ni ya, final. Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Maaf kalau aku buat reaction ni lambat gila kan. Sebab aku terlupa. Sebab kadang-kadang aku buat recording ni sekaligus tau. Dan bila aku buat list tu kadang-kadang ada yang terlepas. Which is kali ni aku nak tengok pendedahan awal animasi Nier Nama di PBA KL 2026. Hari tu aku dah terserempak dengan Usama. Kau cerita apa ni? Kadam kot. Aku congrats dia tentang animasi kolaborasi dengan Hilal Ashraf kalau tak silap. Nama penulis novel ni kan. Aku salah sebut mak. Aku cakap apa Nirmana. Sebab aku dah kepala otak aku Nirmala cerita lagu Siti Nurhaliza kan. Aku salah sebut. Lepas tu dia betul kan Nirnama. So okay. So jom kita tengok dulu animasi Nirnama. The first look. Okay, you guys ready? Tapi ni 4 minit lah. So korang bear with me lah. Okay, tengok bersama-sama dengan aku. You guys ready? 3, 2, 1. Oh, ada orang pijal kot. Dia cakap Nirnama ni maksudnya tiada nama. So, Nirnama, tiada nama. Sebab betul aku sebut Hilal Ashraf. Oh. Kalau tak silap aku dia buat movie saja. And it's a trilogy. Dan paling awal pun aku tak ingat macam tahun depan ke 2 tahun depan. Aku tak ingat. Oh ni ya, dah in production. Aku tak pasti. Aku tak follow Nirnama ni. Nirnama ni banyak yang dia punya apa nama? Fan. Cuba siapa kat sini yang menonton video ini adalah fan kepada Nirnama punya novel. Kalau salah aku novel yang dia bukan komik. Visual kat dalam novel tu je lah yang macam ni yang nice. Cantik gila. Pendekar tiada nama Nirnama. Kalau tak salah aku ni pijal gitu kan. Kalau salah aku tak cakap pijal. Oh, so detail tu kan orang buat gila. Ni baru buat betul buat animation. Bukan buat pakai AI apa ke. Jagat suci. Macam 3D rendering ni kan. Kalau tak silap aku dia orang nak buat style macam tu Spider-Man Cross the Spider-Verse. Pergi macam-macam lah. Dia ada that style. Oh ada watak bertudung jebat. Dia watak-watak yang pernah wujud ke? Eksplorasi pergerakan watak. Dua rakaat sunat sebelum solat subuh itu. Tak dengar. Berbanding dunia naskah di sini. Oh wow. Ni belum final render gitu. Dia masih lagi tak buat detail punya ni. Oh, I love the storyboard punya angle ni. Nice. Angle ni sangat main peranan sebab yang macam tadi 2D tadi tu macam tak berapa nak kena kan. Tapi dengan style animation yang macam apa Spider-Man Across the Spider-Verse tu good lah. Sebab dia lebih nampak fighting dia tu. Kalau buat 3D tak nampak cool. Oh, sudah. Macam ni kan 2D kan tak berapa nak nampak cool sangat. Tapi kalau dia buat style 2D 2.5D tu nice lah. Tu tadi. Oh ni ya final. Hari ini dengan First look dia. Allah, aku akan menumbangkan engkau. Oh.
Okay, ada satu benda yang aku macam nice. Aku akan nanti kan. Cuma ada satu lah, aku harap pemilihan pelakon suara untuk animasi kali ni, aku harap dia orang tak pakai Ejen Ali punya team lah. Aku rasa dia orang kena cast pelakon suara baru, sebab aku cerita-cerita macam ni dia orang perlukan suara-suara yang lebih ada aura tau. Dia bukan something yang daily macam ni. Dia lebih ke arah kemelayuan dia tu. Sebab kalau silap aku ni adaptasi daripada novel, so ayat-ayat yang digunakan lah ayat-ayat puitis lah, yang lebih ke arah zaman dulu punya style kan. So aku harap dia orang cast perfect apa ni lah, voice actor lah. Sebab kalau suara dia macam suara zaman sekarang punya style, macam tak kena, dia kena cari yang orang-orang veteran, suara yang garau, yang ada aura dia tu. I don't know, aku rasa macam tu lah. Sebab tadi macam suara Nirnama tadi ni macam, ni bukan finalize, ni baru first look kan. So mungkin hopefully lepas ni diorang dapat buat two job, hopefully. Wow, animation dan juga Hilal Ashraf, hopefully this project will succeed. InsyaAllah nanti kalau dah keluar program nanti, kita akan tengok apa benda yang guys senang. First look of Nirnama. Tinggal kat bawah, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel PR Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaflog yang datang. Thank you.